Oh, gosh. Mantap. Apa sangat? Assalamualaikum. Hello guys, welcome back to my channel Fendi Fishing. Okay, hari ni kita akan memburu ikan haruan di Lombong Kemunting. Orang kata cakap ni lombong babi, ada yang cakap lombong sampah. Ni mahala ke sekolah Taman Panglima lah. So aku baru je sampai. Aku bersama Afiq. Dia pakai baju buaya. Strike teko haruan. Assalamualaikum. Tengoklah ni. Ni anggaran dalam 3 ke 400 gram. Mantap. 500 gram lah. 500 gram lah. 500 gram sampai. Kata-kata untuk pembuka video. Kata-kata sikit. Mas try sini tu. Try tekan waist. Okey, just tekan waist. So setup aku pakai kali ni adalah Tatula SW70 dengan rod Nikon Sakura 6 daun 612. Umpan aku pakai pedal pop Ozmi. Ni dia. So tanpa masa lagi, jom kita setup dan kita pergi mengalah. Mari layan je video ni. Ha? Cuba tengok dia bawah. Ya ke sangka? Oh ya. Yeah. Plastik. Mana ada plastik? Ada. Ada plastik. Bila papa dah naik gogon. Tengok. Kat sini ya. Wow, yang ni kita kena setting sikit. Oh, brake kosong. Kita adjust brake. Okey, pada pemula nak mancing pakai BC. So, tension knob korang kena adjust sikit dan korang kena adjust brake lah. Tension knob hanya adjust sekali saja. And then selebihnya kalau korang tukar umpan, tukar apa-apa ke, hanya adjust brake saja. Macam kalau untuk beginner, korang nak adjust setup untuk main BC, korang tengok ni, itu SP aku, umpan SP. Korang ketatkan knob sikit dan korang lepas macam ni. Nampak? Kalau dia jatuh slow macam tu, okey lah tu. So korang baling, korang adjust brake lah, ikut pada kesesuaian. Tengok aku baling. Nampak? Dia tak ada black lash. Tu orang tu macam apa, Bik? Oh, kena lagi. Uyo. Tulut. Tulut pun boleh lah. Jom sikit, jom sikit. Mantap. Oh, ingat. Mantap lah. Ramai macam sini. Oh, ada ni. Ada kupau. Strike dah, geng. Nampak dah, geng. Siapa yang tak siap belah sini rugi, oi. Baik. Ini gorgon. Oi. Okey, geng, alhamdulillah, geng. Strike aku yang pertama di Lombong Kemunting ni. Ikan haruan. Dia ni saiz mega. Anggaran sekilo 100. Nampak? Sekilo 100. Mantap. Alhamdulillah, pakai umpan Ozmi pedal pop Pikachu ke apa tah, ekor kuning tu. So, korang layan lah video ni sampai habis. Check it out, layan je. Sana. Okey. Angkat lagi. Ayo, banyak besar. Kami boleh sana. Sana. Oh, baik kau. Ui, ni sikit.
3 ekor ah. Malah tunjuk ah. Oi. Bagi apa SP eh? Ah, SP. Mantap lah. Siapa strike siapa gumpau eh? Itu dua orang. Seorang. Ya. Ada lah. Ada seekor. Nampak dia geng. Meriah weh, meriah Lombong ni. Banyak budak-budak, alhamdulillah. Budak-budak kat taman ni semua buat aktiviti yang sihat. Tak ada aktiviti yang tak sihat. Ikan dapat, peluh dapat, sihat pun dapat. Alhamdulillah. Korang layan ni video ni. Oh. Oh, aduh. Saiz agak saiz. Aduh yai. Besar, 2 kilo dah. Oh, kena strike geng. Size, I got size geng. Alhamdulillah. Okey geng, strike pertama tadi aku berjaya mendaratkan sekilo 100 gram ikan haruan di Lombong sini. So yang kedua tu agak besar, aku rasa dalam sekilo lebih kot. Tapi lucu. Aduh sayang, aku salah sentap. So yang ketiga alhamdulillah 900 gram nampak. 900 gram. Nampak tak pasti. 900 gram dekat Lombong Kemunting So korang layan je video ni. Dia makan kat sini je, kau kena pakai SP. Tarik dasar. Dia makan slow je. Dia makan just macam dia ketuk sikit je. Dia ketuk, korang rasa kalau ada rasa berat korang sentak je. Alhamdulillah. Yang kedua, mantap. Yang kecil tu masuk YouTube. Ni semua main ni. Masuk YouTube. Aduh. Jom. Tak buat mancing. Ajak dia ni tak nak. Aduh. Dia mancing buat strike dia makan padahal kayu. Kayu makan. Apik panas terus tu. Kalau aku cakap. Okay, cium. Oi. Terus strike. Got size. Got size. Got size. Mantap bang. Mantap lah. Dalam frame gambar. Letak frame gambar. Tengok. Kalah pun. Dalam sekilo setengah kot ni. Kalah Fik, kalah Fik. Oh, ikan ni abang aku bagi aku. Abang aku bukan nak. Dia bagi aku 1.5. Kan betul? Ni ada tomat. Sana. Dua aku yang tomat. Amat. Oh, dah ni bang. Okey. Saya akan buka tu. Okey. Strike yang ketiga. Strike yang ketiga aku. Sekilo 500. Ada masuk. Mantap geng. Mantap geng. Budak-budak ni pun semua strike ni dapat ikan. Nampak? Banyak weh. Nak dari sana. Dari sana. Alhamdulillah. Sekilo 500. Mantap pot ni, mantap. Kau layan video ni. Sana. Hari ni tak. Tengok boleh. Hari ni tak gumpau. Oh, ini. Tak gumpau. Dia dari pagi. Kita 7 pagi dari. Dapat. 7 pagi pun mancing. Siapa sekarang?
Sekejap, nak ambil gambar lu. Itu. Ha? Pagi tadi? Oh. Dijual lo. Oh. Sini. Okey tu. Wow. Marah. Memberontak. Sekejap, macam jaring kami tu bang. Dia dua anak jaring ah. Ni kena ambil gambar. Dapat orang. Dapat ah? Kumpau ni. Tak kumpau. Dapat. Enak ni. Okey, serat aku yang ketiga. Yang ketiga sekilo lebih. Sekilo 500. Oh, gede. Besar. Tengok. Tengok tu. Oh, lama. Besar kan? Mantap lah. Dia. Oh. Lama. Okay gang, so total yang aku dapat pada hari ni adalah 3 ekor. Seekor berapa ratus gram eh? Seekor 900 gram. Yang kedua bukan, yang pertama dapat sekilo 100. Yang kedua dapat 900 gram. Yang ketiga, yang terakhir sekilo 500 gram. Besar weh. Puas hati, lawan syok weh, syok, padu. Padu memang padu. So Afiq elak dia dapat 2 ekor sekitar 500 gram. Dengan lagi seekor 400 gram. Mantap. Tempat ni memang mantap. So again, jangan lupa like, share dan subscribe Fendi Misi untuk layan video selanjutnya. Okey, sekejap layan dia. Lama. Kumpau.